Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kali ini seperti pengenalan, objektif, sasaran audiens, kaedah promosi, proses penghasilan video, refleksi video serta penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Najia binti Bahrain, nombor matrik D20221055276. Baiklah, saya akan membentangkan pengenalan projek kami iaitu berkaitan isu diabetes. Diabetes ataupun kita lebih kenali sebagai kencing manis merupakan satu penyakit kronik yang berlaku apabila badan kita gagal menghasilkan ataupun menggunakan hormon insulin dengan efektif. Keadaan ini boleh menyebabkan paras gula dalam darah kita meningkat dan sekiranya tidak dicegah dengan baik boleh membawa kepada penyakit yang lebih serius seperti jantung, buah pinggang, saraf dan juga penglihatan. Selain itu juga penyakit ini semakin meningkat di seluruh dunia termasuklah di Malaysia disebabkan gaya hidup kita yang tidak seimbang, pemakanan yang tidak seimbang, kurang aktiviti fizikal serta faktor keturunan. Kesedaran masyarakat terhadap simptom awal dan juga langkah pencegahan masih rendah menjadikan isu kesihatan ini perlu diberi perhatian. Oleh itu, projek ini bukan sahaja bertujuan untuk menyebarkan maklumat tetapi juga memupuk kesedaran dan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Pertama sekali, objektif utama projek ini adalah untuk memberi pendidikan kesihatan kepada masyarakat khususnya berkaitan penyakit diabetes. Melalui projek ini, kami berhasrat meningkatkan tahap kesedaran dan kefahaman masyarakat tentang diabetes supaya mereka bukan sahaja mengetahui maksud penyakit ini, malah memahami punca, risiko serta kesannya terhadap kesihatan. Selain itu, projek ini juga bertujuan untuk menggalakkan masyarakat mengamalkan gaya hidup yang sihat sebagai langkah pencegahan awal terhadap diabetes. Seterusnya, visi projek ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sedar, berpengetahuan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat bagi mencegah diabetes. Visi ini menekankan kepentingan kesedaran dan ilmu pengetahuan yang betul supaya individu mampu membuat pilihan yang bijak dalam menjaga kesihatan diri dan keluarga mereka. Akhir sekali, misi projek ini adalah untuk menyediakan maklumat kesihatan tentang diabetes yang tepat, mudah difahami dan boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat. Projek ini menggunakan medium yang kreatif dan interaktif bagi menyebarkan kesedaran tentang diabetes di samping mendorong individu dan komuniti untuk mengambil langkah pencegahan sejak peringkat awal. Kesimpulannya, melalui objektif, visi dan misi ini, projek kami diharapkan dapat memberi impak positif dalam membentuk masyarakat yang lebih peka terhadap kesihatan dan seterusnya mengurangkan risiko penyakit diabetes. Seterusnya, kita lihat pula siapa sasaran audiens bagi projek ini. Secara umumnya, projek ini mensasarkan individu dan kumpulan yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang diabetes, terutamanya berkaitan faktor risiko dan langkah pencegahan yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian. Dengan sasaran audiens yang jelas, penyampaian maklumat kesihatan dapat dibuat dengan lebih berkesan dan memberi impak yang lebih positif kepada masyarakat. Antara sasaran utama projek ini ialah masyarakat umum yang ingin meningkatkan kesedaran tentang diabetes. Namun, kami juga memberi perhatian khusus kepada golongan yang berisiko tinggi. Contohnya, individu yang mempunyai sejarah keluarga diabetes, mereka yang berusia 30 tahun dan ke atas, serta individu yang kurang aktif atau mengamalkan pemakanan yang tidak seimbang. Selain itu, projek ini turut menyasarkan pelajar dan warga sekolah kerana pendidikan awal tentang gaya hidup sihat sangat penting untuk pencegahan jangka panjang. Kami juga menyasarkan komuniti yang aktif menggunakan media sosial kerana platform ini berperanan besar dalam menyebarkan maklumat kesihatan pada masa kini. Akhir sekali, projek ini ditujukan kepada individu yang ingin mengambil langkah pencegahan awal bagi mengurangkan risiko diabetes sebelum ia menjadi lebih serius.
saya akan terangkan kaedah promosi yang digunakan dalam projek ini untuk menyampaikan maklumat tentang diabetes. Kami gunakan beberapa pendekatan yang berbeza supaya mesej kesihatan ini dapat disampaikan kepada pelbagai lapisan masyarakat dengan cara yang lebih menarik dan berkesan. Kaedah pertama ialah melalui video podcast. Podcast ini berbentuk perbincangan santai tetapi berinformasi dengan durasi sekitar 5 hingga 10 minit supaya mudah ditonton tanpa mengambil masa yang terlalu lama dan panjang. Antara fokus utama podcast ialah definisi diabetes, perkongsian tentang pengalaman pesakit diabetes, simptom-simptom diabetes serta penerangan ringkas tentang health belief model dan langkah pencegahan diabetes. Pendekatan ini dipilih supaya penonton bukan sahaja faham tetapi juga boleh kaitkan maklumat tersebut dengan kehidupan sebenar. Seterusnya adalah melalui short video ataupun reels. Video ini menggunakan lakonan sketsa komedi tetapi mesej yang disampaikan tetap serius dan berinformasi. Setiap video berdurasi antara 30 saat hingga 2 minit dengan format yang ringkas, visual dan mudah difahami. Fokus utama video ini adalah kepada mesej penting dan tips kesihatan supaya penonton boleh terus faham dan ingat walaupun menonton dalam masa yang singkat. Selain kandungan digital, kami juga menghasilkan poster sebagai bahan promosi. Poster ini direka untuk menyampaikan maklumat secara visual, jelas dan mudah difahami sesuai untuk semua peringkat umur. Ia memaparkan definisi diabetes, simptom, faktor risiko serta langkah pencegahan dan sebanyak 3 hingga 4 keping poster akan dihasilkan. Poster ini berfungsi sebagai rujukan pantas dan boleh digunakan di berbagai lokasi dan juga platform. Pra-penggambaran. Fasa pra-pengeluaran melibatkan perancangan terperinci bagi memastikan kebersanan penghasilan video. Semua ahli kumpulan berbincang menetapkan objektif utama video iaitu untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang diabetes. Seterusnya, idea kandungan dibangunkan dalam bentuk yang ringkas, jelas dan mudah difahami. Kandungan ini merangkumi maklumat asas mengenai diabetes seperti faktor risiko, simptom dan cadangan langkah pencegahan. Selain itu, pemilihan platform, lokasi rakaman serta peralatan audio dan visual turut ditentukan bagi memastikan proses penggambaran dapat dijalankan dengan lancar. Kita lihat kepada penggambaran. Fasa pengeluaran melibatkan proses rakaman video berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Semasa rakaman, aspek teknikal seperti pencahayaan, kejelasan audio dan sudut kamera diberi perhatian bagi memastikan mesej dapat disampaikan dengan jelas. Penyampaian kandungan dibuat secara santai dan mesra supaya mudah difahami serta dapat menarik minat penonton dan kumpulan sasaran. Penyuntingan. Selepas rakaman selesai, video akan melalui proses penyuntingan menggunakan preset yang sesuai seperti aplikasi CapCut. Rakaman video yang dipilih akan disusun dengan kemas bagi membentuk aliran cerita yang jelas. Video kemudian ditambah dengan teks sokongan, unsur grafik, muzik latar yang bersesuaian serta animasi ringkas untuk menjadikan kandungan lebih menarik. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memastikan mesej kempen dapat difahami dengan baik dan memberi kesan yang lebih mendalam kepada penonton. Dan kita pergi kepada penerbitan dan pengedaran. Video akan melalui proses semakan terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Selepas itu, video akan dimuat naik ke platform digital yang telah dikenal pasti seperti TikTok, Instagram, YouTube, Threads dan Facebook bagi memperluaskan capaian kepada kumpulan sasaran yang lebih luas. Proses pengedaran akan dijalankan secara berperingkat bagi memastikan mesej kesedaran tentang diabetes dapat disampaikan secara konsisten dan berkesan. Sekian. Okey, seterusnya ialah refleksi video. Sepanjang pelaksanaan projek ini, saya menyedari bahawa diabetes merupakan penyakit kronik
yang semakin serius dan memberi kesan besar kepada masyarakat. Walaupun penyakit ini kerap dibincangkan, tahap kesedaran masyarakat terhadap simptom serta langkah pencegahan diabetes masih berada pada tahap yang rendah. Melalui projek ini, saya juga memahami bahawa pendekatan penyampaian maklumat memainkan peranan yang sangat penting. Penggunaan medium seperti podcast dan video pendek terbukti dapat membantu menyampaikan maklumat kesihatan dengan lebih menarik, ringkas dan mudah difahami oleh pelbagai lapisan masyarakat. Selain itu, projek ini telah membuka perspektif saya tentang kepentingan kesedaran awal dalam mencegah diabetes. Kesedaran yang disampaikan dengan cara yang berkesan mampu mendorong individu untuk lebih peka terhadap kesihatan diri dan seterusnya mengamalkan gaya hidup yang sihat. Secara keseluruhan, projek ini bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat, malah memberi pengalaman pembelajaran yang bermakna kepada saya dalam memahami isu kesihatan awam serta peranan pendidikan dalam usaha pencegahan penyakit. Okey, yang terakhir adalah penutup. Sebagai penutup, projek ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penyakit diabetes serta kepentingan pencegahan awal. Dengan adanya pengetahuan yang betul, masyarakat dapat mengenal pasti faktor risiko dan mengambil langkah yang sesuai untuk menjaga kesihatan diri. Amalan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara berkala serta menjalani pemeriksaan kesihatan mampu membantu mengurangkan risiko diabetes. Diharapkan projek ini dapat memberi manfaat kepada semua dan seterusnya menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang lebih peka, berpengetahuan dan mengamalkan gaya hidup yang sihat.